Okay, web base ni dibangunkan oleh pelajar UKM-JSB lah dengan kerjasama USM juga kan. Dan difahamkan ini adalah merupakan web base yang pertama yang dapat mengenal pasti program intervention yang berlaku untuk mengesan masalah yang berlaku di kalangan kanak-kanak yang berusia daripada 0 hingga 6 tahun. Dan itu yang pertama. Sebab 7 tahun sudah ada sistem dia. Yang ni 0 hingga 6 tahun itu yang pertama lah yang ada dekat Malaysia. Ini yang terlibat dalam program ni adalah merupakan pelajar MBA dekat UKM-JSB kan. Mereka yang bekerjasama lah dengan pihak USM. Dan mereka telah berbincang untuk bangunkan portal ni, web base ni. Dan ini merupakan sebahagian daripada penilaian untuk mereka punya program. Dan mereka telah come out dengan this idea lah kan, untuk membantu PTO lah kan, PTOKU kan, Pusat Transformasi OKU. Dan ini juga dapat digunakan, dapat diteruskan untuk program-program yang lain dan juga di negeri yang lain dekat Malaysia lah kan. Kan ni web base ni diberikan secara percuma dan setiap ibu bapa tu dia boleh pergi lah kan, dia boleh pergi dan membuat penilaian sendiri untuk anak-anak mereka kan. Dan setakat ni dia boleh terima lah kan maklumat-maklumat daripada tu, dan dia akan diletakkan di cloud di tempat lain untuk dibuat penilaian. Dan pasal pihak JKM pun telah mengambil inisiatif ni untuk membolehkan model ni digunakan dekat negara lain, negeri lain. Pelajar tu MAIC sekali, dan pelajar ada 3 pihak, MAIC dan UKM dengan juga USM. Sebelum ni MAIC telah ada satu kerjasama dengan Pusat Transformasi OKU, USM, dan setelah PTO dilancarkan, kita nampak ada satu peluang lagi untuk kita mengenengahkan atau mewar-warkan kempen kesedaran ni kepada terutama golongan asnaf. Golongan asnaf ni satu golongan yang tidak mempunyai akses kepada maklumat, dan kebimbangan kita apabila mereka ni ada anak-anak asnaf dan tidak dibuat pemulihan. Apabila melepasi umur 6 tahun untuk pemulihan ni, dia telah menjadi sukar, dia jadi kerah dah. So pada masa itu kita agak terlewatlah untuk kita buat pemulihan. Dan sebab itulah kita come out dengan idea untuk membawa maklumat ini kepada asnaf supaya pemulihan itu dapat dibuat di peringkat awal. Dan sebenarnya kerajaan telah membelanjakan sejumlah peruntukan yang besar untuk menanggung anak-anak OKU ini. Kita tak nak dia menjadi satu liability baru kepada kerajaan dan negara. Jadi dengan itu kita berharap dengan intervensi awal ini anak-anak ini dapat dipulihkan, dan selain menjadi liability, ia menjadi satu peluang dan membawa satu productivity kepada negara sendiri. Itu hasrat sebenarnya.